Asal tukar flight, kita tersilap gate apa. Sebenarnya kita dah terlepas stesen. Sebenarnya kita nak pergi. You have to be on that side. Apa yang boleh. And then I didn't know that we have to book earlier. KI tak boleh pakai. Okay guys, sekarang kita dekat KLIA 2. Dekat belakang ni tak ada orang sebab kami awal. Sekarang pukul 8, kita ada lagi 2 jam untuk kita boarding pukul 10 suku. Kemudian kita akan depart 10.55. Kali ni kita nak ke mana guys? Western Australia. Kita akan ke Perth, Western Australia. Kita akan sewa motorhome selama 12 hari. Kita akan drive daripada Perth ke Exmouth. And then kita akan patah balik lah. So kita akan buat macam-macam lah. Kita akan tunjuklah video macam mana nak sewa motorhome, and then macam mana nak buang tai, lepas tu macam mana nak ambil air bersih. Kita akan camping, masak, barang-barang kita akan beli. Maknanya sampai esok kita akan beli barang, kita akan beli makanan, and then kita akan drive sepanjang 12 hari tu. Okay, so guys, kalau hampa berminat nak tengok konten ni, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe Bali. Jumpa hampa dekat Perth esok pagi. Okay, kita nak kena keluar pergi belah sana. Kita nak kena patah balik. Okey, kita tengah patah balik daripada P3, kita nak kena PQ7 sebab asal tukar flight tak ada bagi notification. So kami duk heran pasal apa? Gate kami tu tak ada orang. Lepas tu ramai India sebab punya situ untuk pergi Chennai, Bangalore. So kami punya flight sebenarnya dekat Q7. Q ni P. So kita nak kena lari PQ7. Sekarang pukul 9, flight pukul 10.15 boarding. Tapi jangan rushing, sebab tu kita kena main awal. Oh, depa ni lenggang kangkung pula. Kami dari P nak PQ, tapi yang tengok semua delay. Okay, kita buat delay asal sebab nak lari. Semua mahal plus ni. First Q7 delay. So alhamdulillah kita dah lepas checkpoint custom dekat gate Q ni. Lah kita tak perlu rushing sebab flight delay lagi sejam. Jom. Okey, kita dah sampai dekat Perth. Sekarang kita nak ambil kita punya luggage. So kita akan lalu customs lagi dengan kita punya barang-barang list dekat sini. So lagi kita jumpa dekat luar untuk ambil motorhome kita. Kita dah lepas custom, alhamdulillah. Kita sekarang berada di Perth, Australia. Yeah, same to you. So this one is $20. Manis tau. Okay, alhamdulillah kami dah selesai mandi. Ruangan mandi yang sangat selesa, nampak kering sangat. Handsome lah. Jam pula hilang dah. Nak semak ni. Oh, okey, kita dah selesai mandi, semua pun dah habis mandi. Lah kita nak pergi train station. Kita akan jalan pergi train station sebab kita nak pergi pick up motorhome. Lepas tu kita akan pergi dia kira nak pergi zoo. Kita nak pergi beli barang-barang makan dulu, lepas tu baru kita pergi zoo, okey? Muka semok. Ni jam hilang, ni berak tak basuh. Good morning mate. Sekarang kita berjalan dekat atas Skybridge ni. Daripada Perth Airport tadi kita seberang untuk ke train station. Kita nak ambil kereta api untuk ke Second Redcliffe untuk pick up motorhome. So kalau lepas ni hampa ada book motorhome, macam ni lah. Kalau nak pakai train lebih jimat. Kalau nak pakai Uber pun boleh juga, tapi kami pilih untuk pakai train sebab duit yang ada tu kita nak beli makan sekali, okey? Go to Redcliffe, for instance. So we'll just get your ticket to Redcliffe. So it's is it 3 adults? Oh no, 2 adults, 2 children. Is that correct? Sorry, 3 adults, 1 child. Yeah. Thank you again. Sebenarnya kita dah terlepas stesen. Sebenarnya kita nak pergi Redcliffe, lah kita ke Bayswater. So Kita tersilap.
Ralik main handphone. Kita nak turun dekat Redcliffe tapi terlajak sampai Bayswater. Kita akan tunggu train dan patah balik di Redcliffe. You have to be on that side. This side? Falling service is High Wycombe. That will take you. That's where you want to go to Redcliffe. Yep, I come with the one stop. Okay, thank you so much. Okay. Have a good journey. Okay. Bye-bye. So we are asking for a way to go to pick up the motorhome. Thank you so much for your help. So bas dekat sini dia bukan tak pi, dia lalu tapi dia akan guna main road, dia akan jadi lambat lah. Kita akan shortcut, kita guna Google Map. Sekejap tunjuk contoh kat hampa. So Google Map ni dia suruh pergi kot ni tapi jalan 7. Sekarang kita dah keluar daripada Redcliffe Station. Tadi kita dah tanya kat brother tu kata kalau kata kita ikut Google Maps tu dia jalan kenderaan ataupun kereta, motor dan bas tu. Jadi dia ada banyak junction kono-kono, nanti hang pening ni kata. Hang ikut je jalan ni, nanti hang belok kiri, kemudian hang boleh sampai kat tempat tu dengan lebih cepat. Cuma hang berjalan kaki je lah dia kata. Tapi apa-apa pun terima kasih lah sebab dia bantu. Tapi sejak kami sampai tadi, kami dah banyak benda kami buat salah. Tersesat lah, terlepas train lah. Sampailah kat sini pun. So orang di Perth ni sangat membantu. Jadi hampa jangan risau kalau hampa mai. Kalau hampa mai hampa rasa macam tak tahu nak buat apa, tanya saja. Sebab tu orang kata malu bertanya sesat jalan. Macam kami tak malu sebab tu tak sesat. Dah sesat jadi tak sesat, nampak? Is it? It's okay. No worries. Yep, correct. Okay, if you'd like to have a seat, somebody be with you. Yeah, so we have to empty the grey water before we return, right? This is our right? Yeah. You're first. Tu dia. Okay. When you don't need it, close it. Okay. Boil it, cassette, twist it, rotate it. Okay, and then And dump. fill it. These are your gauges for the fresh water and grey water. It's emptied at the time Cup of water and then close. and then use it. After using it, Do you have a cigarette plug? Thank you, Sona. Bye-bye. Bye-bye. enjoy your vacation. Yes. Okay, kita dah dapat kita punya kereta. Sekarang kita nak pi beli makan dulu. Semua dah lapar dah ni. Muka dah bonyok dah. Buat tour kereta lama sangat. So kereta kita hari ni adalah Mercedes Cheaper Camper Bersih. Okay, so guys, let's go. Everyone kena pakai seat belt depan dan belakang. Bismillah. Okay guys, so sekarang kita berhenti dekat Ultimate sebab sebenarnya kita nak parking dekat sini. Dekat situ tak muat weh. Dekat situ ada parking kereta kan, tapi tak muat. Untuk motorhome yang besar macam ni memang tak muat. So aku tumpang parking ni pun terlebih memang. Tapi nasib baik dia ada ujung sekali. So bolehlah parking sat. Sebab kita nak turun makan dekat belah sana banyak kedai Muslim. Kedai halal lah. Dekat sini ada Taj Masala, Di Angkasa Restoran Malaysia. Kalau hampa nak main makan kat tempat kami makan ni, hampa carilah kedai ni. Tengok ni. Halal. Nak beli halal meat. Hampa main lah sini. Area-area ni. Nampak? Sedia hampa tengok. Wah. Memang kena beli dua, tak ada pun nak beli satu je. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Sekarang kita nak gerak ke tempat lain. Kita dah packing banyak dah. Tu nampak bungkus siap dah. So sekarang kita nak pergi Caversham. Sebelum tu kita nak singgah beli barang-barang yang akan kita makan sepanjang kita ada kat Perth ni. Tapi kalau kena top up nanti kita tambahlah lagi. Tapi kita nak beli prepare at least untuk 4 hari yang akan datang. So guys, jom tengok shopping kita nak beli apa. Allah. Tengok, I beli air Fiji. Pedik pula satu botol. Tiga dua je. Lemon tadi dah? Lemon? Ada. Ni minum water. Okay, hari ni kita nak pergi zoo. Zoo ni
saya ada old friend saya dengan Brody. Jilah koala. So right now we're in Tabby Shan Wildlife Park. Okay, ready? But now we're using the location map. So the location map, right now we're right here and we're going to go that way to go in the zoo. Have you been here before? Yes. Yeah. Now Well, it's twice. when was it? When I was 4 When you were 4? or 3. Species and learning, connecting with nature. We look forward to seeing you inside. Hi, how are you? Tu je. Tengok peacock tu. Dia putera kan, dia lompat macam Ha, dekat sini ada free food. Nampak main sini. Tada. Feed a kangaroo in the zoo. Oh, dia fly. Mesti dah join tonight kan? You naughty mah for you here. Brody. He's on the back. Brody. See? 下面这只打死的，太脆了。这什么？就夹起来。 1, 2, 3. Okey. Aku orang pertama yang keluar. Mereka duk pilot menjual lagi. Oh, kemudian mereka dah tutup. Dah tak boleh masuk dah. So sini pun memang tak boleh masuk dah. Dah keluar habis. Kita akan teruskan perjalanan untuk ke campsite. Kita tengok campsite macam mana. Cara nak parking, cara nak ambil air bersih. Lepas apa yang boleh. Okey, sebenarnya kami dah jam. Kalau kamu tengok, kami sekarang dekat stesen minyak. Depan ni orang duk basuh kereta. Sebab cerita dia, kalau kamu tengok situ, ada pack ayak. Nampak tu? Nampak ayak tu kan? Plan je orang tahu apa? Sebab terlalu percaya dekat konten TikTok. Geng-geng yang dekat TikTok tu, mereka share tapi mereka share tak jelas. Sebab mereka nak bagi orang ambil survey mereka lah. So aku faham lah. Cuma at the end aku yang jam lah. Sebab percaya benda tu. Sebab kita tak nak pergi sebelum ni, kita duk tengok konten apa. So kita pergi dengan keyakinan lah. So kena beli apps lah. Apps tu dia tak pakai je apps tu. Buka je apps tu kena bayar mat. Aku macam okey. Sebab memang apps tu boleh download free. Tapi bila hang sampai kat sini hang nak guna, hang kena bayar. So aku tak apa aku bayar. Lepas tu bila dah sampai nak cari tempat nak refill ayak apa semua, sebenarnya dia bukan yang free. Dia memang lah macam hampir stesen Petronas apa semua tu ada pack ayak kan. Tapi takkan hang nak isi hang punya camper sampai berapa puluh liter tu pakai ayak. Situ tidak proper lah kan. So sebenarnya memang kena pergi campsite. So sekarang campsite yang terdekat dengan kami ni semua dah fully book sampai Senin. Kemudian
Kat sini pukul 5 atau 6 mereka dah close. Mana kalau hang ada satu tempat aku dapat call tadi, dia kata kalau pukul 7 sampai dia pun tak ada orang, office dah tutup. So tak boleh, tempat tu sejam kan. Destinasi tu dekat dengan destinasi yang seterusnya. So aku ambil jalan tu. Aku tak kira lah hari ni plan mungkin ada yang terpaksa cancel kan. So panjang sikit lah. Benda ni stress kan. So nak parking kat stesen minyak ni tak boleh. Dah tengah jam. Ayam tak ada lagi. For the fresh water and grey water, it's emptied. Motorhome ni tak ada ayam bersih lagi. So kalau aku duduk kat stesen minyak ni senang nak berak, nak mandi apa semua betul tak. Tapi sekarang aku tengah jam. Kalau aku parking je kat sini jadi macam mana kan. Kita tunggulah tengok malam ni macam mana. Sekarang dah pukul 6.30. Aku duk fikir macam nak tutup ni, kami nak tidur. I just want to ask you, I'm renting a motorhome and then I didn't know that we have to book earlier for the campsite. I made some search that actually we cannot park here. We cannot park at the petrol station unless we ask. Yeah, you can just park it. Thank you so much. Kit air tak boleh pakai beli air. Sama tengok beli air bubuh